Assalamualaikum gang, berjumpa lagi kita di dalam Oi Jom. Ramai yang tanya, Dewi Remaja yang terbaru siapa yang paling menyelah? Ini dia gang, top 10 Dewi Remaja generasi baru. Dari finalis manis sampai aura juara yang berkarisma. Semua ada. Jom kita mula. Di tempat ke-10 kita ada Arabella Allen. Arabella ni finalis Dewi Remaja 2022. Aktif sebagai model dan influencer dan pernah muncul dalam short filem indie. Aura Gen Z dia memang menarik perhatian netizen. Walaupun baru, dia dah mula ada follower yang setia yang suka tengok konten fashion dan lifestyle dia. Di tempat ke-9 pula kita ada Auni Yusri. Auni pula finalis 2022. Mula muncul dalam drama Luruhnya Bunga Cinta di TV3 dan pernah jadi pengacara program online. Yang menarik, dia boleh bawa aura lembut tapi tegas sekaligus. Memang style artis muda sekarang. Di tempat ke-8 kita ada Arina Lia. Arina ni terkenal dengan watak pelajar sekolah dalam drama dan sekarang mula dapat watak aksi pula. Selain drama, pernah juga muncul dalam iklan TV. Sweet girl tapi versatile. Memang serba boleh. Di tempat ke-7 pula kita ada Awin Ismail. Awin finalis tahun 2018-2019, aktif dalam lakonan dan modeling. Dia juga pernah jadi pengacara segmen hiburan online dan sering dijemput untuk fashion show. Aura independent woman memang jelas kelihatan. Di tempat ke-6 kita ada Kimberly Chua. Tempat ketiga Dewi Remaja 2022. Kimberly aktif di TikTok dan Instagram. Kimberly juga pernah muncul dalam short drama dan juga photoshoot fashion. Menariknya, beliau fasih berbahasa Melayu walaupun berlatar kaum lain. Representation sangat penting dalam industri hiburan sekarang ini. Di tempat kelima kita ada Shamira Nazir. Finalis tahun 2019. Kini penyampai TV dan personality digital. Pernah terlibat dalam kempen sosial media dan program online. Gaya hijab moden dan confident buat dia sangat stand out. Seterusnya di tempat keempat kita ada Chazabi. Chazabi juara Dewi Remaja tahun 2019. Memang tak asing lagi dalam dunia hiburan. Dia pernah muncul dalam drama, iklan TV dan runway fashion. Memang versatile. Yang paling menarik, Shaza pernah ditawarkan jadi sugar baby dengan bayaran RM20,000. Tapi dia tegas tolak demi profesionalism. Top 3 kita ada Anna Jobling. Finalis tahun 2018-2019, kini heroin drama Melur untuk Firdaus. Pernah muncul dalam iklan dan photoshoot fashion. Program Dewi Remaja jadi batu loncatan kerjaya dia dan nama dia kini dikenali sampai ke luar negara. Di tempat kedua pula kita ada Tracy Sinidol. Tracy merupakan juara Dewi Remaja tahun 2022 dan berasal dari Sabah. Aktif dalam drama, kempen fashion dan photoshoot. Beliau juga menang gelaran Dewi Favourite berdasarkan undian peminat. Aura dan karisma memang terselah dalam diri beliau. Dan di tempat pertama kita ada Nurayana Baharin ataupun lebih dikenali sebagai Nuril. Juara Dewi Remaja 2023 dari Sarawak. Nuril mula aktif dalam teater dan tarian sejak kecil lagi. Kini dia semakin menyelah sebagai pelakon muda berbakat. Siap berlakon dalam telefilm terpaling drama di Astoria. Cantik, berbakat dan berkarisma. Nuril jelas bintang yang sedang bersinar di industri hiburan Malaysia sekarang. So gang, itulah dia top 10 Dewi Remaja generasi yang baru-baru ni je kan. So antara semua ni, siapa yang paling korang rasa bakal jadi next big star? Komen kat bawah dan jangan lupa like, share dan subscribe Oi Jom. Sebab Oi Jom suka cerita yang benda yang korang suka. Assalamualaikum dan jumpa lagi. Bye bye.